Okey, ayat ni sebagai panduan, kaedah untuk kita mendapati kehidupan kita supaya kita tidak merosakkan agama kita, akhirat kita. Allah kata wabtaghi apa? Carilah. Wabtaghi, Allah perintah ni cari. Fima pada apa yang atakallah. Pada apa yang Allah bagi pada kamu. Apa dia? Apa yang Allah bagi? Harta kekayaan. Tengok Allah guna ayat apa? Allah bagi. Allah tak kata gunalah yang kamu dapat. Beza tak? Beza. Apa beza? Maknanya Allah dah bagi. Jadi yang kamu dapat tu Allah bagi. Bukan sebab kelebihan kamu pun. Berapa ramai yang kerja macam kamu tak dapat pun. Berapa ramai yang kerja sikit dapat lebih pada kamu. Sebab apa? Allah yang bagi. Maka Allah kata, carilah dengan dunia yang Allah bagi pada kamu. Cari apa? Darul akhirah, negeri akhirat. Jadi yang Allah suruh cari dunia ke akhirat? Yang Allah suruh cari dunia ke akhirat? Akhirat. Sebab dunia Allah dah anugerahkan. Dunia Allah bagi. Cuma kita kena usaha je lah. Tak ada orang tak usaha. Tak ada orang yang usaha tapi tak dapat. Bahkan ada yang tak usaha pun dapat. Ada tak? Dia tak usaha cari dunia tapi dapat. Ada. Contoh Firaun ada usaha dia. Oh, kena Firaun. Firaun ada usaha. Ada yang tak usaha tapi dapat. Baby belandangan. Baby anak belandangan. Tapi baby bila dapat harta kan. Baby mana ada kad bank kad kan. Apa dia? Lucky draw. Ya harta pusaka. Harta pusaka. Dia tengah belajar kat universiti. Bapak dia jutawan. Bapak dia mati. Dia anak seorang. Dapat berapa harta dia? Dia pergi belajar bukan kerja cari rezeki. Tapi Allah tak kedikan bapak dia mati. Harta tu dapatkan dia. Boleh? Jadi Allah kata yang kamu dapat tu Allah bagi. Jangan sombong. Dan Allah minta guna untuk cari apa? Akhirat. Jadi Allah suruh cari dunia ke cari akhirat? Akhirat. Adapun dunia Allah bagi. Allah bagi. Akhirat kamu kena cari. Di sini juga Allah nak bagi tu matlamat kita pada. Matlamat akhirat, darul akhirah. Tapi nak cari akhirat kena guna dunia. Contoh kita nak sedekah. Sedekah tu nak pahala akhirat kan? Kena guna duit. Nak duit kena cari. Jadi kalau kamu cerdik, cari duit untuk beli akhirat. Bukan cari duit, beli duit lain. Itu yang jadi cinta dunia lebih pada dah dapat dunia, cari lagi dunia. Dapat dunia, cari lagi. Tak, Allah kata dapat dunia, cari akhirat. Macam Abu Bakar, Allah bagi harta banyak tak? Banyak. Tapi dia guna harta untuk apa? Osman bin Affan kan? Kalau kira Osman Abu Bakar dengan kita, yang mana lebih keras bekerja untuk cari dunia? Kita. Tapi siapa lebih kaya? Osman kan? Osman Abu Bakar ni relax je cari harta. Ya, mereka banyak cari akhirat. Tapi Allah bagi mereka jauh lebih kaya daripada kita. Kalau ikut masa kita bekerja cari dunia ni, kita 10 kali ganda lebih kaya daripada Osman. Tapi tak kaya-kaya pun. Pagi balik petang. Muda sampai ketua. Tak kaya-kaya pun. Okey? Dan Allah pesan, wala tansa, jangan kamu lupa nasib. Nasib ni habuan engkau daripada dunia. Matlamat cari akhirat, tapi jangan lupa habuan di dunia. Habuan dunia. Apa maksud jangan lupa ni? Ambillah. Gunalah. Kamu nak pakai kereta elok sikit ke, nak duduk emas, ambil. Tapi jangan jadikan itu sebagai matlamat.
Nampak? Allah sayang pada kita, Allah suruh cari apa? Akhirat. Sebab kalau kamu tak cari akhirat, kamu akan dapat apa? Neraka. Wa ma'wahumun nar. Habis tak boleh hidup senang. Silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan jadikan ini sebagai matlamat. Tengok nasihat Allah dengan nasihat manusia, ibu bapa berbeza tak? Allah kata cari dunia, cari akhirat, jangan lupa dunia. Nasihat mak bapak kita? Cari dunia, jangan lupa akhirat. Terbaliklah. Terbalik kan? Sebab tu anak kita gila-gila kerja dunia dan solat lambat. Sebab ikut pesanan mak dia. Kerja dunia, jangan lupa solat. Solat tu lewat tak apa, cuma jangan lupa. Akhirnya dia tak tahu solat dia khusyuk ke tak, diterima ke tak, betul tak? Kata solat dia fawailun lil musallin. Boleh faham? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ahsin apa dah? Buat baiklah kamu. Dah aku dah bagi harta, buatlah baik. Buat baik pada siapa dia? Bila sebut buat baik pada kita ke pada orang? Pada orang. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Allah cipta kamu, Allah bagi kamu sihat, Allah bagi kamu nyawa, Allah bagi harta lagi. Maka buatlah baik juga pada orang sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Dan bila kita buat baik pada orang dengan harta yang Allah bagi, siapa yang untung? Allah untung tak? Allah, kita buat baik ke buat jahat ke, Allah tak untung tak rugi pun. Tapi Allah suruh kita buat sebab Allah sayang pada kita. Tengok pelacur, Allah bagi dia surga sebab apa? Buat baik pada apa? Binatang. Kalau buat baik pada binatang, hanya seteguk air pun Allah bagi surga. Cuma bayangkan kita bantu orang miskin, kita ajar ilmu pada orang, ya Allah, lagi besar surga kita. Tapi sebab kita cinta dunia, kita tak sempat nak buat baik pada orang. Betul tak? Matlamat kita dunia. Aku apa peduli pada orang. Kita lupa yang bila kita buat baik pada orang, Allah bagi lebih baik pada dunia, iaitu syurga. Kemudian wala tabtaghil fasad. Jangan kamu buat fasad, kerusakan di atas muka bumi. Apa kerusakan di atas muka bumi? Allah kata jangan buat kerusakan. Apa itu kerusakan? Maksiat, dosa. Sebenarnya tak solat, kerusakan. Bila kamu tak salat, pertama yang rosak siapa? Kamu. Yang kedua yang kerusak sebab kamu tak salat siapa? Anak kamu. Betul tak? Dan kamu berkawan pula dengan orang. Orang pula rusak sebab kamu. Jangan buat kerosakan. Innallah, sebab Allah pula tak cinta, tak suka orang yang, bila Allah tak suka, mana Allah benci. Bila Allah benci, apa tempatnya? Neraka. Jadi dalam ayat ada beberapa kaedah. Pertama, jadikan matlamat kita akhirat. Boleh tak cari dunia? Boleh. Tapi guna dunia untuk akhirat. Boleh tak kita hidup senang sikit, selesa? Boleh. Jangan lupa habuan kamu kat dunia. Kemudian bila dah dapat target akhirat, kerja utama kita untuk dapat akhirat apa dah? Buat baik pada orang.